Guys, PN menggesa supaya ditubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyiasat perjanjian mega bernilai 1.1 bilion ringgit yang didakwa melibatkan seorang bekas Menteri Kanan iaitu bekas Menteri Ekonomi. Yang bestnya individu inilah yang suatu ketika dulu lantang membuat tuduhan terhadap Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Kini namanya pula dikaitkan dengan dakwaan serius. Jika benar wujud asas dan bukti terhadap dakwaan ini, saya tegaskan siasatan mesti dijalankan secara telus, bebas dan menyeluruh. Kalau betul siasat, kalau tidak bersihkan nama dengan saman SPRM. Itulah prinsipnya. Isu 1.1 bilion ringgit ini bukan isu kecil, ini bukan angka remeh, ini bukan sekadar polemik politik biasa, ini melibatkan dana awam yang sangat besar dan apabila Perikatan Nasional melalui Ketua WIP-nya, Datuk Taqiyuddin Hassan menggesa supaya ditubuhkan jawatan kuasa khas bertaraf Suruhanjaya Siasatan Diraja, saya berpandangan ini bukan desakan kosong, ini satu tekanan politik yang sangat berasas. Menurut kenyataan yang dikeluarkan siasatan sedang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap satu perjanjian mega di antara kerajaan pusat dengan sebuah syarikat asing yang dianggarkan bernilai 1.1 bilion ringgit. Lebih serius, berdasarkan maklumat daripada beberapa NGO, ia didakwa melibatkan seorang bekas Menteri Kanan dalam pentadbiran semasa. Saya mahu tegaskan 1.1 bilion ringgit ini bukan angka kecil. Untuk gambaran mudah, jumlah itu boleh membina puluhan sekolah baharu, menaik taraf hospital kerajaan di luar bandar atau menampung pelbagai skim bantuan rakyat. Ketika kos sara hidup sedang menekan, maka apabila kos angka sebesar itu disebut, rakyat berhak tahu apa sebenarnya yang berlaku sekarang ni. Saya berpendapat dalam isu sebesar ini, kerajaan tidak boleh berlindung di sebalik kenyataan umum dan prosedur. Dalaman semata-mata, rakyat sudah terlalu lama mendengar frasa siasatan sedang dijalankan. Soalnya sejauh mana siasatan itu telus, bebas dan yakini oleh rakyat. Sebab itulah saya melihat cadangan supaya ditubuhkan jawatan kuasa khas diketuai oleh bekas Hakim Mahkamah Atasan sebagai satu langkah yang munasabah. Jika kerajaan benar-benar komited memerangi rasuah hingga ke akar umbi, inilah masanya untuk membuktikan kesungguhan tersebut. Bukan sekadar retorik semata-mata. Tetapi dalam kita menilai pertuduhan terhadap bekas Menteri Ekonomi ini, saya juga mahu rakyat ingatkan sejarah sebelum ini pernah berlaku. Mungkin karma juga atas apa yang telah beliau lakukan kepada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Korang ingat tak lagi sekitar tahun 2023 ketika pimpinan PKR itu, Rafizi Ramli, pernah membuat dakwaan terbuka berhubung isu salah laku guna kuasa yang dikaitkan dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang ketika itu menjawat jawatan Menteri Alam Sekitar dan Air. Dakwaan itu menjadi tajuk utama dimainkan di media, dibahaskan di ruang awam oleh netizen. Persepsi dibentuk seolah-olah kesalahan itu telah pun terbukti. Namun akhirnya pertikaian tersebut diselesaikan di luar mahkamah tanpa perbicaraan penuh, tanpa sabitan, tiada keputusan mahkamah yang mengesahkan salah laku jenayah tersebut. Dan perkara itu selesai di luar mahkamah di mana Rafizi Ramli perlu membuat permohonan maaf di Facebook peribadi beliau. Saya melihat kecenderungan dalam politik kita apabila tuduhan terkena pada pihak lawan, kita laungkan soal integriti dan ketulusan. Tetapi apabila dakwaan mula menyentuh pihak kita sendiri, terkena atas batang hidung sendiri, barulah ia menjadi lebih berhati-hati, lebih defensif dan mulalah nak cover sana sini, mencari alasan untuk menghalalkan tuduhan. Saya agak sinislah melihat perkara ini. Jika dulu tuduhan terhadap pemimpin pembangkang dibuka seluas-luasnya kepada perbincangan awam, maka hari ini kita lihat nilai yang disebut mencecah 1.1 bilion ringgit dan melibatkan bekas Menteri Kanan pula tu, ketulusan yang sama mesti dituntut. Saya mengecam budaya pilih bulu dalam soal integriti. Integriti tidak boleh ada warna parti. Jika benar ada asas kukuh terhadap dakwaan ini, siasatan mesti menyeluruh. Kalau tak, bersihkan nama secara terbuka supaya tiada ruang untuk spekulasi dan kontroversi berleluasa. Kerana kegagalan bertindak tegas dan telus hanya akan menguatkan persepsi bahawa ada sesuatu yang cuba disembunyikan.
Dalam politik moden sekarang ni, persepsi kadang-kala lebih memberi hukum daripada fakta sekarang ni, betul tak? Saya berpendapat kerajaan hari ini sebenarnya sedang berdepan dengan ujian credibility. Adakah mereka benar-benar committed kepada prinsip accountability atau sekadar menggunakan naratif anti-rasuah sebagai modal politik yang dilihat sangat lemah dan tidak berpijak pada bumi yang nyata. Isu 1.1 bilion ringgit ini bukan isu menyerang individu. Ini isu kepercayaan rakyat terhadap sistem pentadbiran negara. Dalam keadaan rakyat terbeban dengan inflasi, harga barang meningkat dan tekanan ekonomi yang berterusan, setiap sen dana awam mesti dipertahankan. Saya mencadang supaya siasatan dibuat secara terbuka, laporan interim didedahkan kepada umum dan jika perlu bentangkan di Parlimen supaya semua pihak boleh menilai secara matang dan berfakta. Akhir sekali kepada saudara Rafizi Ramli yang kini didakwa dan disoal siasat oleh Suruhanjaya Pecahan Rasuah SPRM, saya ingin menyatakan pendirian saya dengan jelas di sini ya. Dan saya ingin ucapkan selamat mempertahankan diri. Jangan takut jika anda berada di pihak yang benar, Rafizi Ramli. Hadapilah siasatan ini dengan terbuka dan profesional. Buktikan kepada rakyat bahawa prinsip anti rasuah yang pernah dilaungkan dulu bukan sekadar slogan politik. Saya secara peribadi sentiasa menyokong kebenaran walaupun ia pahit untuk ditelan. Namun, jika sebaliknya yang berlaku, jika benar apa yang didakwa dalam laporan dan siasatan itu mempunyai asas yang kukuh, maka keadaan ini sangat-sangat mengecewakan saya. Sangat-sangat mengecewakan. Ia akan memperlihatkan satu bentuk hipokrasi politik yang sukar diterima rakyat. Munafik yang level paling tinggi lah. Seperti ibarat mengajar anak ketam yang berjalan lurus sedangkan diri sendiri tidak mampu melakukannya. Sewaktu berada di blok pembangkang, beliau begitu retorik integriti dan anti rasuah dilaungkan dengan begitu lantang. Kerajaan ditekan supaya telus dan bersih. Tetapi apabila kuasa berada di tangan sendiri, jika benar berlaku salah laku ya, maka ia bukan sahaja bercanggah dengan prinsip yang diperjuangkan, malah lebih teruk memburukkan lagi keadaan. Dan jika itu berlaku, saya berpendapat tuduhan terhadap Tuan Ibrahim Tuan Man pada suatu ketika dulu wajar dinilai semula dari sudut moral dan niat politik beliau. Adakah ia benar-benar demi kepentingan negara atau sekadar strategi untuk melemahkan, menjatuhkan kredibiliti lawan? Oh, teruk sangat ni. Saya tidak mahu menghukum, saya tidak mahu mendahului siasatan, tetapi saya menegaskan satu prinsip sahaja. Sesiapa pun yang bercakap soal integriti, dia mesti bersedia diuji dengan standard yang sama. Rakyat tidak menilai siapa yang paling lantang bercakap, rakyat menilai siapa yang paling konsisten apabila diuji dengan kuasa.